Assalamualaikum. So kat sini ada satu Prego iaitu nama dia mac and cheese macaroni dan keju. So packaging dia macam ni. So ni adalah jenis quick pasta 3 minit iaitu pasta segera dalam masa 3 minit. So packaging pasta segera daripada Prego ni mac and cheese ada macam ni. Cara masak dia mudah je. Mula-mula masukkan pasta dan pecah dan air ke dalam periuk gaul rata sampai pasta lembut. So dalam Prego mac and cheese ni, pasta ni ada apa? Dry pasta dan juga seasoning powder. Macam tu je, simple. Packaging tadi kan, dry pasta dengan juga seasoning, ada dua ni, nampak ni. Ada dry pasta dan juga seasoning. Korang didihkan air terlebih dahulu. Korang masukkan dry pasta tadi dengan seasoning tadi ke dalam kuali macam ni. So korang gaulkanlah pasta korang sampai pasta korang kembang dan masaklah, ni belum lagi ya. Ni nampak dah semua okey. So kalau korang nak lebih pekat, so korang kurangkanlah penggunaan air tu. Okey dah, jom kita angkat. Okay guys, ni adalah hasilnya iaitu Prego mac and cheese pasta segera dalam masa 3 minit. So ni ada hasilnya. So macam mana korang tengok? Menarik. So untuk orang yang suka makan pasta ataupun untuk anak korang untuk mudah sediakan pasta mac and cheese, sila dapatkan melalui link yang disediakan. Okey, bye.